Macam contoh pasaran lain, kalau kita tengok macam Korea, Jepun ataupun Indonesia, memang dia orang punya pasaran naik, dia orang punya indeks naik. Tetapi apa kelemahan dia orang? Mata wang dia orang turut kena. Jadi kalau tuan-puan nak melancong, Indonesia antara tempat yang terbaik lah sekarang. Kalau kata kalau 1 juta sekarang berapa, Mah? 1,004 juta sekarang. Dulu kita kena tidur hotel 3 star, 4 star. Sekarang dah boleh tidur hotel 5 star. Pasal dia punya nilai dah sama. Itu pasal kalau saya tengok kawan-kawan saya rajin pula main golf 2-3 bulan ni. Pantang lupa je main golf. Pasal rupanya pasal kekuatan ringgit. Dia orang ambil kesempatan. Kalau kita nak dapat benefit daripada kekuatan ringgit, melancong adalah orang kata direct impact yang kita dapat lah. Berbanding kalau kita nak tunggu barang macam iPhone ke apa ke, dia ambil masa sikit. Mungkin 1 bulan, 2 bulan lagi, harga iPhone ataupun harga barang-barang elektronik ataupun pakaian-pakaian mewah dekat Amerika Syarikat yang berasaskan dolar akan turun. Okey, ada satu anjakan besar dalam pasaran Malaysia. Jom kita bedah siasat. Mungkin selama ni, strategi portfolio anda main selamat je kan? Tapi, macam mana kalau pasaran dah tak sama? Inilah penemuan paling penting. Kitaran kelemahan ringgit selama 10 tahun akan berakhir. Ini perubahan besar. Jadi, apa punca semua ni? Ada 2 kuasa besar yang tengah ubah landscape pelaburan kita. Gabungannya, ringgit yang makin kukuh dan perbelanjaan kerajaan. Kita mulakan dengan ringgit dulu. Jurang kadar faedah dengan US makin kecil. Ini buat ringgit kita nampak lebih menarik. Pemulihan mata wang ni macam magnet untuk pelabur asing. Duit besar mula masuk. Okey, itu satu. Pencetus kedua pula, 3 program perbelanjaan besar kerajaan serentak. Bayangkan, 430 bilion disuntik untuk infrastruktur dan projek digital berimpak tinggi. Sektor pelancongan pula, sasarannya 47 juta pelancong menjelang 2026. Banyak tu. Jangan lupa, zon ekonomi khas Johor Singapura bakal jadi hub pelaburan yang panas. Dengan semua ni, apa risikonya kalau kita tak buat apa-apa? Cuma tunggu dan lihat. Risikonya bukan rugi duit, tapi terlepas peluang pulangan berganda yang sangat jarang berlaku. Maksudnya, anda untung dari kenaikan harga saham dan dari pengukuhan mata wang ringgit. Strategi dan butiran lanjut akan menyusul, tapi kesedaran tentang perubahan ini perlu datang dulu. Jadi, persoalan terakhir untuk anda, adakah kita semua dah bersedia untuk berubah?